Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Okay, saya bersyukur hari ini. Okay, dapat jumpa semua. So hari ini saya nak kongsi kesyukuran kerana berjumpa dengan Forever Living. Dan Alhamdulillah saya dah bersama Forever selama 8 tahun. Saya bersama Forever ketika masih single lagi. Habis belajar. Nanti dia akan jadi rentetan tau jadi. Dia cerita dia. Okay, so 2017 dipaksa oleh Kak Azah makan bee pollen. Paksa Dipaksa. Kau nak ambil makan ni. Dah adik dia bersin kan. So dipaksa makan. Dah ambil bee pollen ni makan. Alhamdulillah. Esok pagi dah tak ada bersin. Sebab biasa saya ada restung sejak umur 10 tahun. Serius tau? 10 tahun sampai umur 26 tahun baru jumpa bee pollen. Dan esok dia terus tak ada masalah bersin pagi-pagi. Dan badan rasa dahsyat lah. tenaga. Makan berapa biji tu masa tu? Masa tu dia bagi dalam 2 biji je kot. Oh, dia memang kedekut kan? Dia memang kedekut. Tadi buat omega pun masuk. Tapi sebenarnya dia lah paling banyak bagi makan supplement. Wah, bila dah kaya dia dah tak kedekut. Lepas tu Alhamdulillah kita percaya. Kita bermula dengan bisnes ni sebenarnya bukan pasal bisnes. Sebab kita tak suka bisnes yang tu kan. Jadi ni kita tak suka. So kita tengok boleh lah makan je lah, dah terdesak kan. Makan sebab terdesak, sebab nak sihat. Jadinya bila makan-makan, oh sedap jugalah. Okay. And then baru kita start dengan banyak je semua ni. Termasuk dalam ni sebab kita punya DNP kan ada salah satu kan. Tapi kita habis semua. Termasuk absorbency lah sebab apa tu, resdung ni dia berkait dengan mucus kat muka kita, lendir-lendir. Lepas tu for sure kalau dah lama mesti akan ada infection. So bila infection kita perlukan vitamin C. Jadinya pada masa yang sama kita completekan dengan aloe vera gel dan juga omega untuk fungsi penghadapan kita yang lebih optimum. Okay, jadi kat situ ketika fasa baru single, lepas tu berkahwin, kita Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan resdung. Okay, bila dah sampai ke fasa berkahwin dan mengandung, inilah juga set yang Mia amalkan. Okay, DNP set ni memang Mia amalkan untuk menambah darah. Sebab biasa orang mengandung dia punya isu dia HB. Balik-balik pergi klinik, HB tak cantik. Awal-awal je, masa mula-mula mengandung cantik lah kan. Bila baby dah besar, dia perlukan lagi banyak nutrition kan. So kita perlukan lagi banyak nutrisi dalam badan. So ni memang tak tinggal. Okay, ini Mia suka gabungkan ni sekali sebab apa? Bee pollen ni mineral, zinc. So vitamin C is vitamin C lah. Okay, so dia bila kita gabungkan ni, dia akan lagi mempercepatkan, membanyakkan lagi sel darah merah kita. So itu fungsi kenapa Forever dia hasilkan bee pollen, mineral dan juga vitamin C. Okay, kalau kita makan sekali, so penghasilan dan penyerapan dalam badan kita tu lagi sangat cantik lah. That's why kalau kita tak makan ni, apa jadi bila mengandung? Ya Allah, lesu kan. Lepas tu asyik penat, lepas tu bila penat marah pula kan. Masing-masing dapat lah kan.